Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Azri. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan subjek literasi, iaitu berkaitan dengan topik 3, 4 dan 5 dalam subjek literasi. Jadi kita mulakan dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Muhammad Faris Ikuan, biasa aku Muhammad Nizam. Encik boleh panggil saya sebagai Faris. Dan nama saya Muhammad Fakhruddin Razali. Dan nama saya Muhammad Aiman bin Saiful Bahri, boleh panggil Aiman. Jadi, untuk buku yang kami gunakan pada hari ini adalah buku cerita yang bertajuk Rona dan Pohon Ajaib. Jadi, ini adalah uh, antara muka surat di dalam buku ini yang menceritakan serba sedikit tentang Rona dan Pohon Ajaib. Baiklah, yang pertama sekali kita pergi kepada komponen kita yang pertama dalam tajuk literasi ini, iaitu tajuk yang ketiga, iaitu penguasaan literasi. Next. Okey, baiklah. Dalam penguasaan literasi ini, dia terbahagi kepada dua, iaitu literasi membaca dan literasi menulis. Jadi, kita pergi dahulu kepada literasi membaca. Jadi, literasi membaca ni pula, dia pecah pula kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah peringkat perabacaan, yang kedua adalah peringkat bacaan mekanis, dan yang ketiga adalah peringkat bacaan mentalis. Jadi, yang pertama adalah peringkat perabacaan. Peringkat perabacaan ni adalah di mana peringkat belum tahu untuk membaca. Jadi, pada peringkat ini apa yang berlaku? Kebiasaannya, kanak-kanak hanya melihat gambar dan mendengar cerita. Mereka mengenal watak seperti Rona dan Pohon Ajaib seperti dalam novel yang berada di bawah ini melalui gambar. Jadi, contoh daripada buku, apabila guru menunjukkan gambar Rona berada di dalam hutan dan bertanya apa yang Rona sedang buat ataupun di mana Rona sekarang. Jadi, ini adalah soalan yang boleh diajukan kepada murid yang berada pada peringkat perabacaan ini. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah minta mereka untuk tunjuk dan sebut nama objek dalam gambar. Contohnya, ini Rona. Rona adalah seekor tupai. Jadi murid-murid akan tahu apakah Rona dan uh, benda apakah yang mewakili Rona itu. Adakah dia manusia, haiwan ataupun lain-lain. Jadi kelebihan pada peringkat ini adalah dapat meningkatkan daya imajinasi kanak-kanak, dapat membayangkan cerita berdasarkan gambar. Seterusnya, mendapat meningkatkan fokus dan perhatian apabila mereka belajar mendengar dan meneliti sendiri. Dan yang terakhir sekali, mengembangkan kosakata awal. Mereka dapat mengenali perkataan baru seperti pohon, ajaib dan hutan. Baiklah, seterusnya. Seterusnya adalah peringkat bacaan mekanis. Peringkat ini adalah di mana peringkat baru mula membaca. Jadi kebiasaannya pada peringkat ini, kanak-kanak mula membaca perkataan satu persatu. Mereka juga mengeja dan menyebut perkataan mudah seperti rona, pohon, hutan. Kebiasaannya perkataan mudah ni terdiri daripada dua ataupun tiga suku kata yang pendek. Jadi contoh dari buku, jika dalam cerita ada ayat Rona pergi ke hutan, jadi kanak-kanak akan membaca dengan perlahan. Rona pergi ke hutan. Jadi itu adalah contoh cara bacaan bagi murid yang berada di peringkat ini. Okey, antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru adalah minta mereka untuk membaca tajuk buku uh, pada muka surat hadapan, iaitu Rona dan Pohon Ajaib. Ataupun gunakan kad suku kata untuk membaca perkataan seperti pohon ajaib. Jadi mereka akan dapat mengenal pasti perkataan itu dengan membaca mengikut suku kata satu persatu. Jadi kelebihannya pada peringkat ini adalah dapat melatih daya ingatan
Mereka dapat mengenal pasti dan menghafal perkataan yang selalu diulang dalam cerita. Seterusnya, menjadikan mereka lebih yakin untuk membaca. Hal ini dapat menjadikan juga mereka merasa lebih seronok apabila berjaya membaca sendiri. Seterusnya, pada peringkat yang ketiga, dalam literasi membaca adalah peringkat bacaan mentalis, di mana murid boleh membaca dan fahami cerita. Jadi pada peringkat ini, kanak-kanak boleh membaca dengan lancar dan memahami cerita. Mereka juga boleh menjawab soalan tentang cerita. Jadi contoh daripada buku yang dipilih ini, uh, ayatnya, kenapa Rona pergi ke hutan? Ataupun apa yang istimewa tentang pohon ajaib. Jadi berdasarkan soalan ini, murid boleh berfikir dan mengenal pasti jawapan yang akan dibicarakan. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah guru boleh meminta murid-murid untuk ceritakan semula kisah dengan ayat mereka sendiri. Jadi kelebihan pada peringkat ini adalah dapat meningkatkan kefahaman dan pemikiran kritis. Mereka juga boleh menjawab soalan seperti mengapa pohon itu ajaib. Jadi mereka boleh berfikir secara kritis untuk menjawab segala persoalan yang timbul. Mereka juga dapat membantu dalam pelajaran lain. Jika mereka boleh memahami cerita ini, mereka juga boleh memahami soalan dalam subjek lain. Jadi dia agak membantu lah. Dan akhir sekali dapat meningkatkan empati dan nilai moral. Mereka belajar tentang pengajaran dalam cerita seperti kebaikan, keberanian, nilai dan pengajaran. Terusnya, pada seterusnya kita pergi pula kepada literasi menulis. Literasi menulis juga terdiri daripada 3 peringkat, iaitu peringkat pra menulis, peringkat mekanis dan peringkat perlahiran. Jadi pada peringkat pertama adalah peringkat pra menulis, di mana peringkat yang belum tahu untuk menulis. Kebiasaannya kanak-kanak belum boleh menulis tetapi boleh melukis. Mereka boleh melukis Rona dan pohon ajaib selepas mendengar cerita. Maknanya dia tak ada lukis betul-betul. Cuma dia lukis tu mengikut kemampuan dia setakat tu. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah meminta mereka lukis dan warnakan watak dari cerita. Dan juga ajar mereka menulis huruf pertama dalam nama watak seperti R untuk Rona. Jadi kelebihannya dapat menguatkan koordinasi tangan dan mata murid-murid. Contohnya apabila mereka belajar memegang pensel dengan betul dan mampu meningkatkan kreativiti mereka dengan melukis berdasarkan cerita yang didengar dan dapat menyediakan asas menulis, mereka mula memahami bentuk huruf dan simbol. Jadi antara manfaat yang lain adalah kanak-kanak yang selalu melukis gambar daripada cerita ni akan lebih mudah untuk belajar dan menulis huruf nanti. Seterusnya, okay, baiklah, peringkat yang kedua adalah peringkat mekanis, di mana uh, peringkat ini lebih kurang dengan peringkat macam literasi membaca tadi, tapi ini menulis, di mana mula belajar untuk menulis. Yang tadi mula belajar untuk baca. Jadi pada peringkat mekanis untuk menulis ni, kanak-kanak boleh menyalin perkataan mudah daripada buku. Okey, contohnya mereka boleh menyalin ayat pendek seperti Rona suka pohon ajaib. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah meminta mereka tulis perkataan utama dari cerita. Contohnya, Rona, pohon, hutan, ataupun boleh menyuruh mereka untuk lengkapkan ayat. Rona pergi ke mana? Jadi antara kelebihan apabila kita melakukan aktiviti ini adalah dapat meningkatkan kemahiran motor halus, melatih ingatan dan ejaan, dan meningkatkan keyakinan dalam menulis ayat sendiri. Kanak-kanak juga yang boleh menulis akan lebih yakin untuk menulis sendiri walaupun mereka hanya menyalin saja. Seterusnya, dan akhir sekali kita pergi kepada peringkat pelahiran, di mana peringkat ini pelajar boleh untuk menulis dengan sendirinya dan mereka juga boleh menulis dan bercerita tentang apa yang ditulis. Selepas membaca, mereka boleh menulis, contohnya, Rona jumpa pohon ajaib di hutan, ataupun saya suka pohon ajaib kerana ia bercakap. Jadi mereka boleh menerangkan mengapa mereka suka ataupun apa yang mereka tulis tu mereka boleh terangkan. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah minta mereka tulis 2 hingga 3 ayat tentang cerita ataupun minta mereka cipta pengakhiran baru untuk kisah ini. Jadi antara kesannya dia dapat meningkatkan kemahiran komunikasi
iaitu mereka boleh menulis cerita berdasarkan idea sendiri dan mengembangkan daya fikir dan kreativiti mereka. Mereka juga boleh mencipta pengakhiran baru bagi kisah Rona dan Pohon Ajaib ini serta mempersiapkan mereka untuk penulisan akademik. Mereka lebih bersedia untuk menulis ayat atau karangan di sekolah nanti. Dan akhir sekali, apabila seorang kanak-kanak yang menulis dengan betul, hal ini dapat meningkatkan lagi daya fikir, kreativiti dan mengembangkan idea seseorang murid tersebut. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk literasi membaca dan menulis. Ya, terima Seterusnya, kasih. kita akan pergi kepada aktiviti literasi. Jadi, untuk yang pertama, dalam literasi membaca, dalam aktiviti literasi, kita ada dua, literasi membaca dan literasi menulis. Okey. Jadi, untuk literasi membaca, antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah aktiviti prabacaan. Aktiviti ini bertujuan untuk menyediakan murid dengan kemahiran asas sebelum membaca teks. Sebagai contoh, sebelum membaca cerita Rona dengan Pohon Ajaib ini, guru boleh bertanya soalan berdasarkan gambar kulit buku ataupun ilustrasi dalam buku untuk mencetuskan minat murid tersebut. Jadi, permainan fonologi seperti mengenal pasti bunyi awal perkataan atau aktiviti juga dapat membina kosakata menggunakan kad imbas juga membantu dalam fasa ini. Seterusnya, aktiviti pergerakan tangan dan mata. Murid digalakkan mengikuti teks dengan jari semasa membaca untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Bahan digital boleh membantu dengan menyediakan animasi atau garis panduan visual yang menunjukkan urutan bacaan yang betul. Sebagai contoh, murid boleh menggunakan skrin sentuh untuk menelusuri perkataan dalam e-buku. Jadi dalam aktiviti pergerakan tangan dan mata ni, menggunakan buku digital seperti ini, seperti Rona dan Pohon Ajaib ni, guru boleh membantu murid untuk belajar cara membaca mengikut panduan yang betul dengan cara menunjukkan menggunakan jari mereka. Seterusnya, dalam literasi menulis, antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru adalah aktiviti pra-menulis. Jadi, dalam aktiviti pra-menulis ni, murid melakukan aktiviti membina kemahiran motor halus seperti mengesan garis dan membentuk huruf. Bahan digital boleh menyediakan latihan interaktif seperti menulis huruf secara maya dengan jari ataupun kita panggil sebagai stylus. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pen tablet. Jadi sebagai contoh, murid meniru bentuk huruf daripada cerita Rona dan Pohon Ajaib menggunakan aplikasi menulis atas skrin. Jadi dalam aktiviti pra-menulis ni, sebabkan kita gunakan teknologi digital, kita gunakan digital dalam pembacaan seperti ini, kita boleh menggunakan tablet ataupun apa-apa aplikasi yang boleh menulis supaya murid ini dapat menulis sebarang perkataan dan belajar tentang suatu teks tersebut. Yang kedua adalah aktiviti penulisan mekanis. Aktiviti ini adalah di mana murid menyalin perkataan dan ayat daripada cerita untuk meningkatkan ketepatan menulis. Dalam bahan digital, aktiviti ini boleh dipermudahkan dengan aplikasi yang memberikan maklum balas segera tentang tulisan mereka. Sebagai contoh, aplikasi yang mengenal pasti ejaan betul ataupun guru sendiri yang membimbing murid untuk membetulkan kesalahan penulisan mereka. Jadi dalam aktiviti ini, guru dapat membacakan suatu pernyataan ataupun suatu perkataan daripada buku cerita ini dan menyuruh murid untuk menyalin supaya guru dapat memeriksa sama ada ejaan tersebut betul atau tidak. Jadi, untuk penerapan elemen pemulihan di dalam aktiviti ini, murid yang lemah dalam membaca boleh diberikan bahan digital dengan ciri-ciri seperti font yang diperbesar, audio panduan dan pilihan bacaan mengikut tahap kesukaran mereka. Murid yang mengalami kesukaran menulis boleh menggunakan peranti seperti papan kunci maya ataupun latihan motor halus interaktif. Dan yang terakhir sekali, bahan digital boleh menyediakan aktiviti gamifikasi seperti kuis, permainan suai padai dan latihan membaca yang dapat memberi keseronokan dan mendapat menarik minat murid ni yang mengalami kesukaran dalam literasi, bacaan dan menulis. Jadi, analisis dan hubung kait penguasaan literasi membaca serta bahan digital pengajar literasi ni, yang pertama sekali, bahan digital dapat membantu dalam penguasaan literasi membaca dan menulis
tentang suatu pembelajaran dan menjadikan suatu pembelajaran itu lebih interaktif dan menyeronokkan. Yang kedua, penggunaan e-buku, animasi dan audio dalam bahan digital ni boleh meningkatkan lagi pemahaman dan minat murid terhadap suatu bacaan. Dan yang ketiga, interaksi dengan teknologi membolehkan murid ni belajar mengikut kadar mereka sendiri dan dapat mengurangkan tekanan bagi murid yang lemah dalam subjek literasi. Dan yang keempat, pemulihan literasi melalui bahan digital ni lebih berkesan kerana ia boleh disesuaikan mengikut keperluan individu murid. Dan yang terakhir sekali, dengan menggabungkan cerita Rona dan handphone ajaib dalam bentuk digital, pembelajaran boleh dipelbagaikan lagi dengan aktiviti interaktif yang mengukuhkan literasi membaca dan menulis. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada bahan pengajaran literasi. Seterusnya kita masuk kepada bahan pengajaran literasi. Okay, next slide. Jadi yang pertama ialah bahan teks. Jadi yang pertama jenis teks, iaitu buku ini adalah teks naratif dan berbentuk cerita fiksyen. Buku ini mengandungi elemen pengenalan, konflik, klimaks dan penyelesaian yang sesuai untuk meningkatkan literasi membaca dalam kefahaman murid. Jadi cerita fiksyen ni membolehkan mereka untuk meneroka dunia fantasi, memahami nilai moral serta mengasah pemikiran menyusun idea. Yang kedua, struktur teks. Jadi teks ini disusun secara kronologi yang membimbing pembaca melalui perjalanan watak utama iaitu Rona dan pengalamannya dengan pohon ajaib. Jadi struktur ini membantu murid memahami aliran cerita dan membina kemahiran meramal peristiwa seterusnya. Jadi daripada struktur ini murid dapat faham apa jalan cerita daripada cerita ni dan boleh meramal apa yang akan berlaku selepas itu. Next. Yang ketiga, unsur bahan. Buku ini menggunakan ayat yang mudah dan bersifat imajinatif, iaitu mempunyai imajinasi sesuai untuk murid tahap awal, iaitu kanak-kanak lah. Penggunaan dialog antara watak menjadikan cerita lebih hidup dan membantu murid memahami interaksi sosial. Terdapat juga unsur deskriptif yang menggambarkan suasana, emosi dan pergerakan yang jelas. Dan yang keempat, nilai dan pengajaran. Teks ini menyampaikan nilai murni seperti keberanian, tolong-menolong dan kepentingan alam sekitar. Hal ini menjadikan cerita tersebut sebagai bahan yang sesuai untuk pembelajaran nilai dalam literasi. Seterusnya kita masuk kepada bahan yang kedua iaitu bahan grafik. Jadi jenis bahan grafik ilustrasi berwarna yang menunjukkan watak, latar tempat dan peristiwa dalam cerita. Jadi ilustrasi berwarna ni boleh membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas, terutamanya bagi murid-murid yang bergantung kepada visual ataupun gambar sahaja untuk memahami makna daripada teks. Yang kedua, susun atur halaman. Penggunaan ruang yang seimbang antara teks dan gambar bagi memastikan pembaca tidak terlalu terbeban dengan teks yang panjang. Setiap ilustrasi selari dengan kandungan teks boleh menjadikannya lebih mudah untuk difahami oleh murid-murid. Dan akhir sekali, dan yang ketiga, tipografi. Penggunaan saiz dan jenis tulisan yang sesuai untuk bacaan kanak-kanak dan penggunaan saiz dan jenis tulisan yang sesuai untuk bacaan kanak-kanak dan memudahkan pengecaman perkataan. Next. Jadi kita masuk pada
peranan bahan grafik dalam literasi. Jadi yang pertama meningkatkan pemahaman. Jadi ilustrasi ini membantu pembaca terutamanya murid tahap awal memahami jalan cerita tanpa bergantung sepenuhnya kepada teks. Uh, Gambar yang menggambarkan emosi watak, suasana dan tindakan yang berlaku dalam cerita. Yang kedua, membantu pengenalan kosakata. Jadi pembaca atau murid-murid dapat mengaitkan perkataan dengan imej dan memperkukuhkan pemahaman tentang makna perkataan baru. Ilustrasi membantu dalam aktiviti seperti mengenal pasti objek, aksi atau konsep berdasarkan gambar. Seterusnya, meningkatkan daya ingatan dan kreativiti. Jadi grafik ataupun gambar ni membantu murid mengingat cerita lebih baik ataupun lebih mudah melalui visual yang menarik. Ia juga merangsang imajinasi dan membolehkan mereka membuat cerita sendiri berdasarkan gambar. Dan yang keempat, menarik perhatian dan motivasi membaca. Jadi kanak-kanak ni lebih cenderung membaca apabila terdapat elemen visual yang menarik. Jadi contoh kalau buku cerita tu uh, visual dia ataupun gambar dia kurang menarik ataupun tidak berwarna-warni, mestilah murid tu akan rasa macam bosan nak baca. Jadi jika buku tersebut tu mempunyai watak ataupun latar belakang yang berwarna-warni, murid-murid akan tertariklah untuk membacanya. Grafik yang berwarna-warni dengan watak dan latar belakang yang jelas menjadikan buku itu lebih menyeronokkan. Dan akhir sekali kita masuk pada bahan digital. Jadi jenis bahan digital iaitu buku elektronik iaitu e-book membolehkan murid membaca cerita daripada peranti digital seperti tablet, komputer dan telefon pintar. Uh, e-book ni buku elektronik ni juga boleh mengandungi pautan interaktif untuk aktiviti membaca atau latihan pemahaman. Yang kedua, buku audio. Buku audio ni buku yang versi bacaannya yang dinyatakan secara lisan atau oleh narator dan disertai dengan kesan bunyi yang menarik. Ianya sesuai untuk membantu murid memahami intonasi bacaan ataupun sebutan perkataan dengan betul. Sebab kadang-kadang ada sesetengah murid ni dia baca buku tu, dia ingatkan uh, intonasi orang tu tengah marah, rupanya tak. Jadi dengan adanya buku audio ni, dia boleh tahu sama ada dalam ayat tu, intonasi ayat tu, dia marah ke ataupun tidak. Okay, next. Jadi, yang ketiga, animasi interaktif, iaitu versi animasi dalam bentuk video ataupun aplikasi, di mana watak-watak boleh bergerak atau bertindak balas kepada tindakan pengguna. Maknanya cerita ni dalam bentuk video dan watak dalam buku cerita tu boleh bergerak. Jadi ini dapat meningkatkan pengalaman membaca dengan elemen visual dan audio yang lebih menarik. Dan yang keempat, laman web ataupun aplikasi pendidikan. Jadi macam menyediakan aktiviti seperti teka-teki dan kuis yang menguji kefahaman murid terhadap apa tu? Murid terhadap cerita. Maknanya selepas murid-murid ni baca keseluruhan cerita tu, kita akan sediakan teka-teki ataupun kuis untuk berdasarkan kuis yang berdasarkan cerita yang mereka baca tu. Contohnya aktiviti seperti susun semula lah. Susun semula jalan cerita atau isi tempat kosong berdasarkan cerita. Next. Akhir sekali kita masuk ke pentingan bahan digital dalam literasi. Yang pertama, meningkatkan penglibatan. Elemen
interaktif menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik perhatian murid. Kanak-kanak lebih berminat apabila bahan bacaan disertai animasi, bunyi latar belakang dan suara watak. Jadi, uh, majoriti kanak-kanak ni lebih suka kepada bahan bacaan yang mempunyai animasi, bunyi latar belakang ataupun suara watak. Tapi bukannya kesemuanya menyukai itu. Ada juga murid-murid yang suka yang tiada animasi, yang tiada suara watak, cuma baca saja. Yang kedua, membantu bacaan dan sebutan. Jadi buku audio ni boleh membantu murid mendengar sebutan yang betul dan memahami intonasi dalam ayat. Hal ini sangat berguna bagi murid yang sedang belajar membaca atau mempelajari bahasa yang baru. Next. Seterusnya, fleksibiliti pembelajaran. Jadi bahan digital ni boleh diakses di mana-mana dan pada bila-bila masa membolehkan murid belajar mengikut keselesaan mereka. Sebagai contoh, sebelum tidur, lepas pada waktu lapang, uh, dan di mana-mana sajalah, di taman ataupun di rumah ke. Jadi, ibu bapa dan guru juga boleh menggunakan bahan ini sebagai sumber tambahan dalam pengajaran. Dan akhir sekali, meningkatkan pemahaman dan interaksi. Aplikasi ataupun laman web boleh menyediakan kuis interaktif atau permainan yang menguji kefahaman murid selepas membaca cerita. Jadi, murid boleh berlatih menulis atau bercerita dengan menggunakan teknologi seperti perisian animasi ataupun aplikasi penceritaan digital. Jadi itu sajalah daripada kumpulan kami bertiga, iaitu Faris, Fakhruddin dan Aiman. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih.